sahabat ni, bang, sekejap bang. Saya tak buat kerja bang. Sekejap bang. Minta maaf. Sekejap bang. Saya tak buat. Okay. Dulu orang tua kita cakap ada duit beli barang kemas. Saya ikut. Saya beli cincin banyak-banyak. Dulu kan mana ada gold bar ni. Bila dah tahu pasal Arahnu, buat macam abang Bekam. Buat juga cincin-cincin. Masuk Arahnu beli rantai besar. Tebus satu cincin-cincin. Cincin dapat. Rantai pun dapat. Okey, terima kasih abang ucapkan kepada sahabat ni. Bang, sekejap bang. Saya tak buat kerja bang. Sekejap bang. Minta maaf. Sekejap bang. Saya tak buat. Okey. Sekejap. Saya dah kerja bang. Minta maaf. Okey, inilah kepada sahabat-sahabat yang alergik. Yang alergik tak nak gold bar. Dia gunakan cincin untuk fungsikan emas di Arahnu. Okey, maksud dia beli cincin banyak-banyak. Lepas tu dia masuk Arahnu, dapat duit dia beli rantai ataupun gelang. Ikut kemampuan dan kehendak masing-masing. Okey, lepas tu cincin tu boleh tebus sikit. Inilah salah satu fungsi emas untuk kita gandakan emas di tangan. Okey, kepada sahabat-sahabat yang ada matlamat yang sama, abang dah siapkan macam mana kita nak tukarkan barang kemas kita kepada Arahnu kepada gold bar ataupun gram-gram kecil. Okay, boleh komen dalam video ni, insya-Allah. Semoga dia bermanfaat. Boleh follow abang Bekam, like, komen dan share. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kerjaan. Yes.